Berderau. Ini pejamkan. Ingatkan Walid, kata Walid. Kita bersama dengan Abang Nas kejap lagi. Ini adalah kereta pilihan dia adalah Honda Civic, guys. Honda Civic yang memang yang bergaya. Kita bersama dengan abang kita. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Zahir dan Batin. Zahir dan Batin kepada mereka yang masih lagi tak mengetahui bahawa Abang Nas dah beli kereta ni. So daripada mana ni, bang? Jadi kita daripada Johor. Daripada Johor. Jauh. 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 Cakap Kelantan. Dia tak boleh best. Sebab kita orang Kelantan yang asli ni memang macam tu. Cakap Kelantan. Kita ajar orang Johor cakap Kelantan. Demo tak nak bahang. Ni nak balik Johor. Dan balik Johor ni. Lah. Apa nak balik Johor? Asal Kelantan kat mana? Kelantan kita Benuk Pontian. Benuk Pontian. Dekat dengan Simpang Renggam. Mana je? Simpang Renggam tu Johor. Johor. Di Kelantan. Di Kelantan Kota Baru. Dekat dengan Cik Ting Kanada. Dia stand out tu. Okey. Di Johor ni sebab ni kahwin di Johor ke? Kita berurusan, kita berniaga kat Johor. Berniaga di Johor? Bukan takut bini? Bukan takut bini. Bukan takut bini. Yang mana takut bini tu siap kau? Siap kau. Tu. Apa dolar tu siap kau? Cakap berderau. Tu, Ustaz Azhar tu sama. Berderau. Ni pejamkan. Ingatkan Walid, kata Walid. Buat. Pejamkan mata. Bayang. Saya nak tanya lah, daripada Johor tadi berapa jam sampai situ? Johor lebih kurang 4 jam setengah. 4 jam setengah lah, guys. Boleh tahan juga. Boleh tahan, guys. Tabik sprint untuk Abang Nas kita. Nas Bro. So, Civic di belakang saya. Ya, betul. Harga yang paling murah. Sama harga dengan Azia Menua baru. Lebih kurangnya harga tu. Lepas tu kereta tu tak ada alam yang tu. Lepas tu tak ada leather seat. Lepas tu manual. Yang ni auto. Lepas tu. So, kenapa Honda Civic ni sebenarnya? Sebab Honda Civic ni dari segi dia juga apa dia? Design dia comel. Lepas tu pula dalaman dia cantik. Duk dalam tu makin naik jambul. Betul. Jambul makin naik guys. Dan urusan kenal saya daripada mana ni? Kenal saya daripada FB. FB. Follow FB lah. Follow FB saya. So kita tengok dulu minyak ni paling jimat minyak, guys. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapakah duit minyak untuk Abang Nas kita? Daripada langit turun ke bumi. Minyak bang saya bagi bang. Minggu pertama abang ambil dari isi minyak pakai duit saya. Kau jangan pakai duit bini. Minggu yang kedua duit saya juga. Minggu ketiga tu kat sini. Ni jangan sikit. Minggu kedua kecil. Ada minggu yang ketiga, bang. Ada lagi, bang. Minggu yang keempat ada lagi. Mewah. Yang ni raya ada lagi. Hari tu dapat raya RM5 je. Saya bagi apa RM50 raya pertama. Raya kedua saya bagi lagi RM50, bang. Perdana kaya. Saya kaya. Semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan? Rasa ni nervous betul lah. Nervous malam. Tak boleh tidur. Patut hari pula awet dia kata, nak kahwin. Sudah malam mati pula. Nak kahwin. Sudah dia kata. Sayang, nak kahwin?
Pesanan terakhir daripada Abang Nas kita, teman-teman rakan-rakan ibu-ibu yang berada di Johor, di Kelantan, di Terengganu, ke pesanan kepada mereka. Sana saya kalau mana-mana semua rakyat Malaysia ni kalau nak beli kereta, carilah CDN Kanada. Memang terbaik. Memang terbaik. Ini dah terima kasih untuk Abang Nas Bro kan. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Nanti